Cuba bayangkan, setiap satu sel dalam badan kita ni macam sebuah bandar yang sibuk. Dan setiap bandar mesti ada sempadan yang dikawal ketat kan? Nah, hari ni kita akan kenal lebih dekat dengan pengawal sempadan sel ni, membran plasma. Satu struktur yang nampak aja ringkas tapi sangat pintar. Okey, ini plan kita untuk hari ni. Mula-mula, kita tengok kenapa sempadan ni penting. Lepas tu, kita bedah sikit anatomi penjaga pintu ni. Kemudian, kita fahamkan peraturan asas laluan dan kita akan lihat dua cara utama benda-benda ni bergerak. Laluan mudah secara pasif dan akses khas secara aktif. Akhir sekali, kita bandingkan kedua-duanya. Jom mula! Okey, bahagian pertama. Setiap sel yang hidup, dia ada satu dilema besar yang berterusan. Macam ni, sel perlukan makanan untuk hidup. Jadi, kena ada benda yang masuk. Pada masa yang sama, ia hasilkan sampah yang perlu dibuang keluar. Dan yang paling penting, ia kena pastikan persekitaran dalamannya sentiasa stabil dan selamat. Jadi, persoalannya, macam mana sel buat semua ni sekaligus tanpa jadi huru-hara? Jawapannya tentulah terletak pada membran plasmanya. Saintis ada satu model yang sangat best untuk terangkan macam mana membran ni berfungsi. Okey, lupakan imej dinding bata yang keras dan statik. Sebaliknya, bayangkan satu lautan. Tapi lautan ni diperbuat daripada lemak. Dan terapung-apung dalam lautan ni ada macam-macam pulau protein yang bebas bergerak ke sana-sini. Dinamik dan sentiasa berubah. Inilah yang kita panggil model mozaik bendalir. Sangat cool kan? Jadi, lautan yang kita cakap tadi tu, asasnya ialah lapisan fosfolipid. Setiap molekul ni ada dua bahagian. Kepala yang suka air, hidrofilik, dan ekor yang takut air, hidrofobik. Jadi, secara automatik, kepala akan menghadap ke arah air di luar dan dalam sel, manakala ekor yang takut air ni akan menyorok di tengah-tengah. Reka bentuk yang bijak ni, secara semula jadi, dah cipta satu sempadan yang sempurna. Pulau-pulau yang terapung tu pula ialah protein. Merekalah penjaga pintu yang sebenar. Ada dua jenis utama. Satu, protein liang. Bayangkan ia macam terowong khas, kalau muat boleh lalu. Lagi satu, protein pembawa. Yang ni lebih personal. Dia akan pegang molekul tu, berubah bentuk dan bawa molekul tu masuk. Macam feri lah. Selain tu, ada lagi pemain penting. Kita ada kolesterol yang menyelit-nyelit untuk pastikan membran ni tak terlalu cair atau terlalu keras, kiranya macam penstabil. Lepas tu, ada glikoprotein dan glikolipid. Ni macam antena atau kad pengenalan sel. Ia penting untuk sel berkomunikasi dan kenal antara satu sama lain. Okey, kita dah kenal semua watak-watak utama. Sekarang, jom kita tengok macam mana mereka semua ni bekerjasama untuk buat kerja-kerja kawalan sempadan. Kuncinya kat sini ialah perkataan telap memilih. Maksudnya, membran ni sangat cerewet. Dia bukan pintu yang terbuka luas. Dia macam bouncer yang akan cek dulu siapa yang boleh masuk dan siapa yang tak boleh. Jadi, apa kriteria bouncer ni? Ada 3 benda utama yang dia akan tengok. Pertama, saiz. Mestilah yang kecil lagi senang nak lepas kan? Kedua, kekutuban molekul. Molekul yang tak berkutub macam oksigen dan karbon dioksida boleh selit je masuk. Dan ketiga, cas. Kalau anda ion yang bercas, anda perlukan bantuan khas untuk lepasi bahagian tengah yang takut air tu. Baik, sekarang kita masuk bab macam mana benda-benda ni semua melintasi sempadan. Ada 2 cara utama. Jom kita mulakan dengan cara yang paling rileks, yang tak guna tenaga langsung, pengangkutan pasif. Analogi ni memang terbaik. Bayangkan anda naik basikal turun bukit. Tak perlu kayuh pun kan? Ia bergerak sendiri. Macam itulah pengangkutan pasif. Benda-benda akan bergerak dari tempat yang banyak ke tempat yang sikit. Ikut aliran semula jadi. Sel tak perlu keluarkan tenaga pun. Okey, dalam kategori turun bukit ni, ada 3 cara utama. Pertama, resapan ringkas. Ni untuk molekul kecil macam oksigen yang boleh lalu je terus. Kedua, osmosis. Ini nama khas untuk pergerakan air. Dan ketiga, resapan berbantu. Yang ni perlukan pembantu sikit, iaitu protein membran. Jom kita ambil contoh glukosa, gula.
ia besar sikit, jadi tak boleh main redah je. Ia perlukan resapan berbantu. Macam ni, mula-mula glukosa akan melekat pada satu protein pembawa. Bila dia dah lekat, protein tu akan berubah bentuk, macam terbuka ke bahagian dalam sel. Lepas tu, glukosa pun dilepaskan. Semuanya masih ikut arus, dari tempat banyak glukosa ke tempat yang sikit glukosa. Okey, tadi kita cerita pasal turun bukit. Senang kan? Tapi, macam mana pula kalau sel perlu buat sesuatu yang bertentangan? Macam mana kalau ia perlu kumpulkan sesuatu di satu tempat, walaupun tempat tu dah sesak? Inilah masanya untuk guna tenaga. Kalau tadi turun bukit, sekarang kita kena daki bukit. Nak daki bukit dengan basikal, kena kayuh kuat-kuat kan? Perlukan tenaga. Itulah dia pengangkutan aktif. Sel kena bekerja, kena bakar tenaga untuk paksa bahan bergerak melawan kecerunan kepekatan. Jadi, ciri-ciri utama pengangkutan aktif ni ada 3. Pertama, ia sentiasa bergerak melawan arus, dari kawasan kurang pekat ke lebih pekat. Kedua, ia wajib guna tenaga dan sumber tenaga sel ialah molekul yang dipanggil ATP. Dan ketiga, ia mesti guna protein khas yang kita panggil PAM. Contoh paling popular ialah PAM natrium kalium. Benda ni sangat penting, terutamanya untuk sel saraf. Proses dia macam ni. 3 ion natrium dari dalam sel akan masuk ke dalam PAM. Lepas tu, ATP datang bagi tenaga. Dan PAM tu berubah bentuk, meludah natrium tu keluar. Kemudian, 2 ion kalium dari luar pula masuk. PAM tu kembali ke bentuk asal dan lepaskan kalium ke dalam. Nampak? Semuanya melawan arus. Semuanya perlukan tenaga. Okey, kita dah tengok dua-dua cara. Sekarang, jom kita letak sebelah menyebelah supaya kita nampak perbezaan paling ketara antara pengangkutan pasif dan aktif. Kalau kita tengok jadual ni, jelas sangat perbezaannya. Dari segi tenaga, pasif tak perlu, aktif perlu ATP. Dari segi arah, pasif ikut arus, aktif lawan arus. Tapi yang paling penting ialah hasil akhirnya. Pengangkutan pasif ni matlamatnya nak capai keseimbangan, manakala pengangkutan aktif pula tujuannya adalah untuk mewujudkan ketidakseimbangan yang terkawal. Sebab ketidakseimbangan inilah yang membolehkan banyak proses penting dalam sel berlaku. Bila kita fikirkan balik, betapa rumitnya sistem ni kan? Segala pergerakan keluar masuk yang diatur dengan begitu teliti hanya untuk pastikan satu sel kecil tu terus hidup. Tarian antara molekul, protein dan tenaga ni, ia bukan sekadar proses biologi. Ia adalah satu keajaiban kejuruteraan alam yang berlaku dalam trilion sel badan kita setiap saat. Luar biasa kan?